Yang kita pakai botol dia warna hijau kan. Dia boleh merawatkan, maknanya orang tu dia boleh melembutkan. Okey Sifu, mungkin viewers kat luar sana dia tak faham macam mana dia melembutkan O-ring. So boleh Sifu tunjuk sikit antara part-part gearbox yang ada dekat sini? Yang ni model O2 lah. Biasanya dia panggil piston. Dia akan melembutkan, ini dia punya piston dia ni, O-ring dia ni. Getah lah ni. Ini getah ni. Hitam ni getah. Yang ni tak lah. Yang ni memang tak boleh lembut lah. Yang besi. Ya, okay. Yang tak boleh selamat macam ni. Kalau kita nak masuk terima, kita kena diagnose dulu kereta tu. Bila macam ni piston dia masuk terima pun tak boleh settle. Kita kena check dulu kereta tu sesuai untuk nak masuk terima. Ada terus overhaul. Yang tu duduk atas tangan mekanik lah untuk troubleshoot. Kalau macam ni memang habis ni. Dah koyak dah. Tak boleh lah Tak boleh lah. Ada sekarang ni customer dia nak jimat, kita tak sadarkan customer. Poket masing-masing main kat kita. Dah ada masalah gearbox tu. Yelah. Dia beli minyak. Nak pasal di kereta minyak tu, saya akan test dulu kereta tu. Bincang ngono ni kereta ni ada jerking. Dia cakap ada jerking. Dia bawa minyak daripada kita tak tahu minyak tu ori ke tak? Ori ke atau fit. Saya pun ambil minyak dia, tukar minyak gearbox dia. Saya pun masuk terima saya. Bila dia naik apa semua dalam seminggu 2 minggu, lagi teruk. Lagi teruk. Dia mari dekat kita pula, dia suruh kita check. Ori dia ni memang dah habis dah. Dah kembang dah. Untuk nak membuktikan dia, hari tu saya pun buka lah. Saya tengok memang dah habis lah. Tolong jangan pakai minyak gearbox yang tiruan. Kalau pakai yang tiruan, pakailah treatment sebagus mana pun takkan jadi. Takkan jadi.